Sekarang ni, tuan-puan ada duit beribu-ribu ringgit dan mau beli emas untuk simpanan dan pelaburan. Cuba bayangkan. Persoalannya, dekat mana tempat terbaik untuk anda beli emas? Biasanya rakyat Malaysia akan cari satu daripada 3 tempat ni. Pertama, kedai emas fizikal. Yang kedua, akaun simpanan emas dekat bank. Yang ketiga, syarikat pengeluar emas terbesar Malaysia, Public Gold. Tuan-puan, kalaulah matlamat anda adalah untuk simpanan dan pelaburan, saya sangat recommend untuk anda pilih syarikat yang memang core business mereka adalah emas fizikal 999. Contohnya Public Gold yang sudah beroperasi lebih 17 tahun. Kalau beli di kedai emas biasa, core business mereka adalah barang kemas, bukan gold bar dan dinar macam ni. Kalau beli di bank, core business mereka adalah loan dan pembiayaan, bukan emas fizikal. Tapi di Public Gold memang fokus pada emas fizikal untuk simpanan dan pelaburan. Sebab itu mereka boleh bagi harga yang lebih baik, spread yang lebih nipis dan servis yang tip-top. Kalau anda mau beli emas di mana-mana kedai ataupun bank, boleh saja. Tapi biasanya tuan-puan akan belajar dengan bayar yuran pengalaman. Sebab harga mungkin lebih tinggi, spread mungkin lebih tebal dan ilmunya kurang. Jadi kalau anda mau cepat untung dan mau simpan emas di tempat yang betul, belilah emas di tempat yang memang kepakaran dan core business dia emas fizikal, especially 999. Kalau anda memulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi web biru di bawah. Saya bantu anda sampai anda boleh fizikalkan emas macam ni. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.